Festival Nasyid Gema Islam di bawah Parlimen Seri Gading antara platform untuk mencungkil bakat baharu dan muda dalam bidang seni dakwah. Selain menerapkan nilai-nilai Islam, festival yang diadakan serentak dengan Malam Solidariti Palestin turut menggalakkan generasi muda menyemai sifat kemanusiaan dan perjuangan berterusan terhadap Palestin. Menurut Ahli Parlimen Seri Gading, Aminul Huda Hassan, festival seumpama ini dilihat relevan bagi meneruskan kesinambungan industri nasyid agar tidak lenyap ditelan arus zaman. Jadi maknanya satu sudutnya kita lihat bahawa anak-anak muda berminat dan kumpulan-kumpulan yang cuba untuk kata orang terlibat dalam pertandingan seumpama ini ramai. Jadi peluang untuk kita ketengahkan golongan muda ni dengan budaya muzik tetapi berunsur agama. Itu yang pada saya sangat menarik dan sangat munasabahlah. Kita kena bawa budak-budak ni ke arah situ. Jangan sampai ada leka dengan budaya-budaya yang lain. Kita tanam macam itulah. Terdahulu beliau merasmikan Festival Nasyid Gema Islam dan Malam Solidariti Palestin di Dewan Haji Aminul Huda Parit Yakni Batu Pahat, Johor. Ia diserikan dengan penampilan kumpulan nasyid legenda Rabbani. Sementara itu, kumpulan Khalif dinobat sebagai juara keseluruhan serta vokal terbaik sekaligus menewaskan 14 kumpulan lain. Alhamdulillah, sebenarnya satu yang kita luar jangkaan kita untuk pengetahuan, kami latihan ni untuk 2 kali perjumpaan je dalam tempoh 2 kali perjumpaan. Jadi memang tak disangka sebenarnya. Pertama sekali memang untuk lepas ke final tu memang tak sangka. Apatah lagi dinobatkan sebagai Johan. Itu memang pertama kali tak sangka. Alhamdulillah, semua kuasa Allah. Festival ini mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan 15 kumpulan nasyid termasuk 6 kumpulan dari Kuala Lumpur.